Ini berkenaan dengan kehilangan Datin Sri Pamela kan, kes tu kan. Okey, katanya masa sebelum dia hilang tu, katanya dia ada order Grab. Okey, dia ada order Grab, dan dia hilang, dia antara perjalanan lah daripada rumah dia kat Ceras, tak silap aku, pergi ke SPRM di Putrajaya. So sekarang ni kalau Datin tu hilang kan, dan kejadian colik tu jadi ketika dia naik Grab, apa jadi dengan pemandu Grab tu? Okay guys, kemas kini ya, okay, tak ada apa-apa jadi dekat pemandu tu. Okay, masa kes penculikan tu jadi, kereta dia memang kena tahan depan belakang. Okay, dan cuma yang ni Datin Pamela je lah kena tarik keluar dari kereta dia. Okay, so pemandu tu tak ada apa-apa, tapi dia rasa pelik kan, tapi bayar. Yang penting bayar. Mandu tu rasa pelik dan mandu tu buat laporan polis.